itulah perkara apa yang Wan boleh melarang. Itu perkara apa yang Wan wujudkan dalam masyarakat ini. Dan hari ini yang 16 Januari tahun 2026, iaitu pada hari Jumaat, itu pada waktu negara Malaysia lebih kurang jam masih 3 waktu siang hari, dengan masih ada badan cerah. Itulah perkara apa Wan ingatkan untuk kepada kewujudan kenyataan ruang dalam kehidupan terhadap kehidupan kita. So, perkara apa Wan ingatkan sememangnya tidak ada kewujudan kenyataan bunyi daripada bentuk muluhan pemikiran Wan untuk berkongsi pahala daripada kewujudan Wan daripada Wan kecil sehinggalah masuk ke dalam lantai tanah lubang kubur untuk Wan berkongsi pula pada kewujudan kenyataan layak dia sebagai Tuhan, iaitu Allah. Dan begitu juga perkara apa juga Wan ingatkan itu bagaimana Wan jaga ibu, jaga Wan sayang ibu, itulah pahala. Itu sebagaimana perkara apa yang terdapat pada kemajuan. Itulah Wan berkongsi pahala pada ibu. Dan begitulah perkara apa Wan belajar, dan perkara apa Wan rakam sendiri ini, dan perkara berkaitan data. So, perkara apa Wan rakam ini juga adalah termasuk boleh dikatakan sebagai data. Dan begitulah perkara apa Wan boleh mengatakan. Dan perkara apa juga Wan boleh mengatakan itu daripada kewujudan kenyataan ruang dalam kehidupan dan alam kehidupan kenyataan, semoga dapatlah menambahkan lagi perkara-perkara yang boleh ditanggung, itu sebagaimana dosa, kewujudan kenyataan Tuhan itu Allah yang berdosa pada kewujudan kenyataan ruang dan alam kehidupan dan dalam kehidupan kenyataan. Jadi perkara Wan juga harapkan itu dapatlah mewujudkan perkara yang boleh ditanggung pada kewujudan kenyataan Tuhan itu Allah, iaitu contoh seperti bencana, kebakaran dan juga kemalangan dan juga perkara-perkara yang lain.